Puteri Deok-hye merupakan puteri kepada Raja terakhir Korea, Raja Gojong. Namun, beliau kemudiannya dipaksa berpindah ke Jepun oleh pihak berkuasa Empayar Jepun yang memerintah Korea pada ketika itu. Kemudian beliau mula mengalami pelbagai penyakit mental yang menghantui beliau sepanjang hayatnya. Ini adalah kisah puteri terakhir Korea. Wanita yang dikenali dalam sejarah sebagai Puteri Deok-hye sebenarnya tidak diberikan nama selepas kelahirannya di Istana Changdok di Seoul pada 25 Mei 1912. Dia ialah anak kepada Maharaja Korea Gojong dan gundiknya yang Guyon, dan pada mulanya dilayan seolah-olah dia adalah anak luar nikah. Namun begitu, keadaan ini tidak bertahan lama kerana gadis itu tidak lama kemudian berjaya menambat hati ayahnya. Akhirnya, pada tahun 1917 ketika berusia 5 tahun, dia secara rasmi diiktiraf dan didaftarkan sebagai sebahagian daripada keluarga diraja sebagai Puteri Deok-hye. Puteri itu telah dilahirkan dalam keluarga diraja dan membesar di istana diraja pada zaman yang penuh pergolakan. Sejak tahun 1392, kerajaan Korea telah diperintah oleh dinasti Joseon. Terpencil dan terputus dari dunia selama berabad-abad, kerajaan itu telah makmur dengan caranya sendiri. Tetapi abad ke-19 telah membawa cabaran-cabaran baru. Kuasa-kuasa barat yang besar dari Eropah dan Amerika Utara semakin meluaskan pengaruh mereka ke timur jauh dan membawa bersama mereka budaya, teknologi dan sistem pemerintahan yang baru. Bermula pada pertengahan tahun 1850-an, Jepun telah mengalami pencerobohan yang semakin meningkat oleh Amerika Syarikat, Perancis dan Britain yang secara agresif memaksa negara itu membuka diri kepada perdagangan dan pengaruh barat. Kemudian, bermula dari tahun 1870, Korea menjadi sasaran perhatian kuasa-kuasa ini. Malah, setelah Jepun melalui tempoh pemodenan yang pesat pada tahun 1860-an dan 1870-an, Jepun semakin berhasrat untuk menguasai semenanjung Korea. Di bawah kepimpinan Permaisuri Min, permaisuri kepada Raja Korea, Gojong, pada tahun 1880-an dan 1890-an, negara itu dengan hebat menentang campur tangan Barat dan Jepun, selalunya dengan bersekutu dengan Rusia menentang Jepun. Namun, beberapa peristiwa pada tahun 1890-an dan 1900-an telah melemahkan Korea dan menamatkan perjuangannya untuk mengekalkan kemerdekaannya. Pada tahun 1910, negara itu pada dasarnya telah dianeksasi oleh Jepun. Raja Gojong, yang pernah mengisytiharkan dirinya sebagai Maharaja Korea pada akhir tahun 1890-an, telah dipaksa turun tahta. Walaupun beliau dibenarkan oleh pihak berkuasa Jepun untuk mengekalkan kedudukannya, secara kebanyakannya bersifat upacara, sebagai semacam Maharaja Emeritus. Secara hakikatnya, keluarga diraja yang Puteri Deok-hye lahir pada tahun 1912 itu hanyalah sebuah rejim boneka. Empayar Jepun merupakan kuasa sebenar di Korea sejak tahun 1910 dan memerintah negara itu melalui kerajaan pendudukan. Pentadbiran Jepun di Seoul dan kerajaan pusat Jepun di Tokyo akan membentuk perjalanan hidup Puteri Deok-hye dalam pelbagai cara. Walaupun Gojong mempunyai ramai anak, beberapa daripada mereka telah meninggal dunia pada usia muda, menaikkan kedudukan Deok-hye dalam susunan anak-anaknya. Namun, ini menimbulkan kesukaran tersendiri kerana ia menyebabkan pihak berkuasa Jepun di Korea lebih cenderung untuk campur tangan dalam urusannya. Terutamanya sejak tahun 1917 selepas beliau didaftarkan secara rasmi sebagai ahli keluarga Maharaja. Dalam usaha untuk menghalang pihak berkuasa Jepun daripada cuba menentukan bagaimana kehidupannya harus diteruskan, Gojong telah cuba pada tahun 1919 untuk mengatur perkahwinan bagi anak perempuannya yang bongsu. Sebelum ini, beliau telah pun menubuhkan tadika Istana Daegu untuk Deok-hye di Jokjang bagi mengelakkan beliau dihantar ke Jepun seperti mana abang-abangnya sebelum ini. Kini, satu perkahwinan juga dirancang untuk mengukuhkan ikatannya dengan Korea. Perkahwinan yang dicadangkan adalah dengan Kam Jang-han, anak saudara kepada salah seorang pegawai kanan istana di Seoul, Kim Hwa-hwa-jing. Namun, disebabkan bantahan pihak berkuasa Jepun di Seoul, perkahwinan itu telah dihalang. Kemudian,
Kematian mengejut Gojong hanya beberapa hari selepas itu, pada 21 Januari 1919, memastikan tiada lagi perkahwinan terancang akan diusahakan di Korea untuk puteri tersebut. Gojong tidak sakit pada waktu itu dan terdapat spekulasi bahawa beliau telah diracun oleh pihak berkuasa Jepun di Seoul. Mungkin disebabkan usaha rahsianya untuk mengahwinkan puterinya dengan seorang pembesar Korea. Teori ini tidak pernah dipatahkan dan ada kemungkinan itulah sebenarnya cara beliau menemui ajalnya. Kini, dengan kematian ayahandanya, puteri itu secara efektif menjadi tanggungan kerajaan penjajah Jepun di Seoul. Walaupun ibunya masih hidup, buat sementara waktu, kehidupannya berjalan seperti biasa. Dan beliau dihantar untuk bersekolah di sekolah Yonoda di ibu kota Korea. Tetapi kehidupannya akan berubah secara drastik pada pertengahan tahun 1920-an. Pada tahun 1925, sebagai sebahagian daripada dasar kerajaan Jepun untuk menggagalkan sebarang kemungkinan pemberontakan di Korea, Deok-hye telah dibawa keluar dari tanah airnya dan dihantar ke Jepun. Pada masa itu, beliau baru berusia 13 tahun. Semasa tinggal di sini, pada akhir tahun 1920-an, beliau bersekolah di sekolah Gakushuin di Tokyo, yang telah ditubuhkan sebagai sekolah vokasional pada tahun 1923. Di sana, beliau mempelajari jahitan dan pendidikan budaya. Banyak butiran mengenai kehidupannya semasa di Jepun masih tidak diketahui dengan jelas. Kita tahu bahawa beliau dibenarkan pulang sebentar ke Korea pada awal tahun 1930 untuk menghadiri pengebumian ibunya. Pada sekitar waktu inilah, masalah kesihatan mentalnya mula dapat dikesan. Setelah kembali ke Jepun, tercatat bahawa beliau mula berjalan dalam tidur, sementara tingkah lakunya menjadi semakin tidak menentu dalam bulan-bulan berikutnya. Akhirnya, beliau akan didiagnosis dengan apa yang dipanggil demensia pramatang pada awal abad ke-20. Ini adalah istilah perubatan yang tidak lagi digunakan, yang pada masa itu secara umumnya digunakan untuk apa-apa jenis gangguan psikotik yang semakin merosot. Penilaian yang lebih sesuai terhadap keadaan Deok-hye hari ini akan menyimpulkan bahawa beliau menghidap skizofrenia yang dicirikan oleh episod psikosis yang kerap atau berkala. Walaupun menghadapi semakin banyak kesukaran, kerajaan Jepun tetap bertekad untuk mengahwinkan Deok-hye dengan seorang suami Jepun apabila beliau mencapai umur yang sesuai dan keadaannya cukup stabil untuk majlis perkahwinan diadakan. Sehubungan itu, sepanjang tahun 1930-an, Maharaja Taisho Jepun memutuskan bahawa Deok-hye akan berkahwin dengan Count So Akeki, seorang ahli keluarga bangsawan pertengahan Jepun. Klan So, dari mana beliau berasal, telah memerintah Pulau Tsushima di luar pantai barat pulau utama dan terbesar Jepun, Honshu, selama beberapa abad. Sebelum penyusunan semula, masyarakat Jepun pada tahun 1860-an dan 70-an terdapat satu sebab tertentu. Dan ini kerana dengan kedudukan mereka di hujung barat Kepulauan Jepun serta berdekatan dengan semenanjung Korea, ia telah memainkan peranan dalam hubungan Jepun-Korea selama berabad-abad. Sekarang, puteri kepada Raja terakhir Korea akan berkahwin dengan ketua klan yang sama. Majlis perkahwinan itu akan diadakan di Pulau Tsushima pada 8 Mei 1931. Selepas itu, keadaan Deok-hye semakin teruk. Ini bukan salah suaminya. Menurut semua catatan, dia adalah seorang suami yang prihatin dan pasangan muda itu dengan cepat menyambut kelahiran anak mereka apabila anak perempuan mereka yang dinamakan Maise dalam bahasa Jepun dilahirkan pada 14 Ogos 1932. Walau bagaimanapun, pada tahun berikutnya, keadaan Deok-hye merosot dengan mendadak dan sepanjang tahun 1933, dia dimasukkan ke hospital mental buat kali pertama. Dia akan menghabiskan bertahun-tahun di sini, secara berselang-seli, sepanjang tempoh sebelum dan semasa Perang Dunia Kedua. Kita tahu sedikit sahaja tentang kehidupannya pada masa-masa ini, yang tidak mengejutkan memandangkan cara gangguan kesihatan mental ditangani secara berahsia di mana-mana masyarakat pada separuh pertama abad ke-20. Dia pastinya telah disokong oleh suaminya, seorang individu yang sering digambarkan secara negatif, tetapi jelas bukanlah penjahat dalam kisah ini. Dia seperti isterinya telah dipaksa untuk berkahwin
dan terpaksa berdepan dengan masalah keuangan keluarga serta keadaan isterinya sepanjang tahun-tahun perang dan tempoh sukar yang menyusul selepas itu. Namun begitu, dia pasti mempunyai sedikit kasih sayang terhadap isterinya kerana terdapat puisi-puisi yang masih wujud hasil tulisannya yang didedikasikan kepada isteri dan anak perempuannya. Walaupun dia telah berusaha sedaya upaya, perkahwinan itu tidak dapat dipertahankan, terutamanya selepas perang tamat dan kerajaan empayar yang telah memaksa mereka berkahwin pada tahun 1931 sudah tidak wujud lagi. Selain itu, Korea telah mencapai kemerdekaannya selepas perang berakhir. Akibatnya, pasangan itu bercerai pada tahun 1953. Namun, tragedi terbesar yang mereka hadapi berlaku 3 tahun kemudian apabila anak perempuan mereka melarikan diri dari rumah meninggalkan nota yang seolah-olah merupakan nota bunuh diri. Dia tidak pernah dilihat lagi dan dipercayai bahawa dia telah mengambil nyawanya sendiri. Selepas kejadian traumatik ini, keadaan Dok Ye semakin merosot. Bekas puteri itu mungkin akan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dilupakan di sebuah hospital sakit jiwa di Jepun, jika bukan kerana campur tangan pihak-pihak tertentu di Korea yang membantunya. Selepas Perang Korea yang berlaku antara tahun 1950 hingga 1953, negara itu telah terbahagi kepada dua. Korea Utara bersama Blok Komunis Rusia Soviet dan Korea Selatan bersama Blok Kapitalis yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Namun, walaupun Korea Utara terkenal dengan pemerintahan diktator yang kejam, Korea Selatan juga pernah cenderung kepada autoritarianisme selama bertahun-tahun, terutamanya di bawah pemerintahan panjang Syngman Rhee dari tahun 1948 hingga 1960. Dalam keadaan sebegini, terdapat kecurigaan terhadap keluarga di Raja Lama dan kepulangan Dokkai ke Korea telah ditentang. Tetapi pada awal tahun 1960-an, keadaan menjadi lebih menggalakkan. Dan pada tahun 1962, Puteri Dorokai telah diberikan kebenaran untuk kembali ke tanah airnya. Beliau menangis apabila melihat tanah besar Korea buat pertama kali dalam 32 tahun. Puteri itu menghabiskan sisa hidupnya menetap di rumah zaman kanak-kanaknya di Istana Changdok di Seoul, yang telah dijadikan semula sebagai kediaman untuk ahli keluarga dinasti Joseon yang masih hidup. Di sini, beliau dan iparnya, Yi Bangja, bersama anak saudara tirinya yang juga cucu kepada Gojong dan secara teorinya merupakan ketua terakhir dinasti Joseon, hidup dengan elaun daripada kerajaan Korea. Namun, walaupun begitu, masalah Dokkai tidak reda. Beliau dimasukkan secara berkala ke Hospital Universiti Kebangsaan Seoul untuk mendapatkan bantuan bagi gangguan psikiatri yang dialaminya dalam tahun-tahun selepas beliau kembali ke Korea. Namun begitu, beliau hidup hampir 3 dekad sebelum akhirnya meninggal dunia pada 21 April 1989. Beliau dilaporkan mengalami afasia, satu keadaan yang berpunca daripada kerosakan otak dan menyebabkan penghidapnya kehilangan keupayaan untuk memahami bahasa, bermakna beliau tidak dapat bercakap dengan orang lain atau memahami apa yang dikatakan kepadanya. Pada masa itu, beliau telah hidup lebih lama daripada semua adik-beradik tiri lelakinya dan adik-beradik tiri perempuannya. Tetapi ia adalah kehidupan yang sukar, yang telah terjejas sejak awal lagi oleh keadaan politik di mana beliau dilahirkan, dan beliau nampaknya tidak pernah benar-benar pulih daripada trauma itu. Hari ini, sebuah monumen berdiri di Pulau Tsushima memperingati perkahwinan beliau dengan suaminya, Count So, pada tahun 1931. Kehidupan Dok Hye telah menjadi subjek beberapa buku, drama dan filem. Yang paling terkenal ialah The Last Princess, sebuah filem Korea yang mendapat pujian ramai apabila ditayangkan pada tahun 2016 dan yang berkisarkan tentang kehidupannya di Jepun serta usahanya untuk kembali ke Korea. Terima kasih kerana menonton. Episod hari ini telah dinarasi oleh Mortis Media. Dan jika anda berminat dengan cerita-cerita seram, mungkin akan ada pautan di bahagian deskripsi untuk anda dengar lebih lanjut. Tapi buat masa ini, jaga diri dan jumpa lagi dalam Forgotten Lives yang seterusnya.